Aduh biru, raya dah dekat ni. Aku belum beli baju raya, tiket balik kampung pun belum ada. Kalau macam ni, raya aku sambut kat bengkel sajalah. Tenang dulu Merah, raya belum esok lagi. Kita cari baju, cari tiket, semua boleh selesai. Jangan panik sampai sistem kau rosak pula. Kau tak faham biru, semua orang dah beli baju raya. Kalau aku pergi lambat sikit lagi, tinggal saiz kanak-kanak saja. Haha, kalau macam tu kita pergi sekarang. Lagi lama kau panik, lagi cepat baju raya habis. Baik, tapi kalau sampai sana semua habis, aku pakai langsir rumah saja masa raya. Langsir rumah? Jangan buat malu satu bandar Merah. Jom cepat sebelum manusia sapu semua baju. Biru, tengok tu. Orang ramai macam nak rebut diskaun besar. Itulah namanya shopping raya. Kalau lambat sikit, tinggal hanger saja. Aduh, aku dah jumpa baju tapi saiz kecil sangat. Aku ni robot besar lah. Jangan risau, kita cari kedai lain. Pasar raya ni besar, mesti ada saiz untuk robot macam kau. Biru, aku jumpa. Baju raya warna merah menyala. Memang ngam dengan badan aku. Bagus. Sekarang tinggal satu masalah lagi. Tiket balik kampung. Aduh, betul juga. Kalau tiket habis, macam mana aku nak jumpa keluarga kat kampung? Jangan risau Merah. Kita bergerak sekarang juga. Lagi cepat kita pergi, lagi besar peluang kita dapat tiket. Bye Biru. Tahun ni aku mesti balik kampung dan sambut raya dengan penuh gaya.